Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat datang kepada Motor dan juga Bukan Motor. Welcome back guys. So hari ni aku dengan kawan-kawan. Hari ni Syah dah sampai. Orang dah kat dalam dah. Aku sekarang berada dekat LYL Circuit. Hari ni main go-kart guys. Hari ni dengan kawan-kawan semua. So jom kita masuk. Mana? Wait, kat atas lah. Dah tidur lah. Lambat. Appointment pukul 5. Sampainya pukul 5.30. Hai. Ahmad pun tak sampai lagi, Mat. Lah, kau pun baru sampai. Okay, LYL Circuit. Aku pun tahu Monkey Canopy ni dia macam apa tadi? Resort Resort. Resort. Okay, jom. Cuba-cuba sebab benda-benda baru. Balik-balik motor je pun bosan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Datang ke Luta Sepang. Sorry Syah sampai awal ke? Terlalu awal. Aduh, sorry doh. Salah saya. Sorry. Pukul apa awak sampai? 4. Bala. Awak seorang ke? Dengan bini lah. Main mini lah. Oh, sana. Nampak? Dia ada Monkey Canopy, ada Splash Zone tadi aku tak tahu mana. Semua dalam kan? Baik tu. Sekarang macam mana? Kena tunggu Ahmad ke macam mana ni? Tak, kalau Ahmad ada kita daftar je dulu sebab ramai ni. Ramai lagi. Oh, daftar dulu. Okey lah, daftar dulu. Oh, ramai siap. So, jom lah kita try masuk. Oh, ni tempat tak apalah tu karang lah. Sekejap, mestilah kena payment dulu, betul tak? Mesti lah kena payment dulu kan? Ya kot. Ramai tu. Patutlah kena appointment. Okey Akhirnya masuk ke dalam kamera. Akhirnya dapat masuk dalam kamera. Oh, aku lupa. Inilah owner rider lagi seorang oh. Nama dia apa? Apa nama kau? Aku dah tak ingat dah. Nama Adli. Syazwan. Inilah owner rider yang tengah laju sekarang. yang tengah upgrade sikit lah. Sikit je. Baru Dia dah tengok dah itu motor kau? Dah. Lepas siap motor kau. Ini lah track dia. Besar agak track dia. Oh, no. Naik double. naik double dengan aku. Tu? Naik double? Tak nak. Naik double dengan aku. Tak nak. Tak nak. Naik double. Tak nak naik double. Tengok double alas saya single ke? Tu lah double lebih kurang bro. Nanti kram dah naik boleh tunggu ingat sama dia tolong. Naik sisi besar. Tak. Nanti dia target 390. 390 Adik aku tengah target 390. 390. Kan dia macam kena 1 minit 35 saat kan? 1 minit cakap 1 minit. Apa ingat 1 minit? Kau dapat 1 minit 35 saat 270 cc upgrade 390. Tahu tak kau cakap 39 kan. Kau ingat 39 saat kau nak habiskan. Oh tak. Laju sial. Tak. Sisi. Per satu lap nampaknya satu lap is 1 Ha? 10 minit. Apa? 5 minit. Oh lama lagi. Okay, dia punya register tu leceh sikit sebab korang ada macam QR ni tau. Okay, QR ni kena register dulu. Kalau korang dah sampai, korang register dulu. Kalau boleh, register dulu. Dah register nanti, okay, lepas tu korang kena register nama, email semua. Nanti dia akan enter email. Lepas tu, bila korang dah register, korang pergi kat kaunter, korang kena tunjuk ni, ID korang ni. ID korang tunjuk kat kaunter dan terus buat payment. Macam contohnya, lepas buat payment, dia akan tanya, korang ada bawa glove sendiri ke tak dengan sekut kepala tu. Helmet sendiri pun korang boleh bawa, glove sendiri pun boleh bawa, pakai sendiri punya. Terpulang kat korang. Lepas tu waiting. Waiting ni kalau boleh, kalau korang tak nak kena sidai, datang on time lah. Sebab macam sekarang pun, appointment aku pukul 5. Aku sampai 5.30. Register je dah pakai masa. Register lebih kurang 6.40. Register apa 6.40? Sekarang 6.40. Lebih kurang session kita orang, session tu, session yang ke-23 lagi setengah jam. Lebih kurang sejam lah gedebak-gedebuk. Betul kan? Sejam tadi kan? 40 minit Syah. Lebih kurang lah 40 minit. Jadi makan masa sikit lah. Dia punya ni. Tapi dia punya pada aku untuk first time datang selesa lah. Cuma register tu mungkin first time untuk yang datang akan jadi leceh sikit kot. Ni glove dorang yang ada biji-biji bawah ni. Dan juga dia punya apa panggil ayat dia? Baklava. Sarung kepala. So total 80 okay. So macam lepas dah dapat session korang, dia akan pergi ke ni pula. Dia nanti dia panggil untuk briefing briefing dulu. Dia akan briefing lah apa step dia semua. So aku kemungkinan akan datang, akan repeat lagi kat sini. Kita adik-beradik kan. Aku dengan adik aku okey insya-Allah. Itu sebab target nak cuba unlock 390cc. Ya, sebab target dia either dua. Dia either ada lesen atau dia ada from 270cc dapat
390cc dapat upgrade. Dapat upgrade ke 390cc, tapi kena dapat time lap time untuk yang 270 is 1 minit 35 saat. Ya. Paling laju tadi kau tengok berapa? 133. Itu 133. Itu tak tahu pro macam mana lah. So itu tak tahu. So tengah challenge diri. So dalam 10 minit tu nak cuba dapat 135. Ya. Oh, dia ikut teknik ni kalau yang Oh, kita session. yang full. Yang tu ujung tu. 1.5. International. Dia dia punya line. Tak tahu lah tapi. tu kita punya. Kan 1.5 tu kan? 1.5 sebab aku nampak ujung tu dia bawah nak atas. So macam tu lah So, ni 1.5. Masing-masing dah tak sabar. Target kita untuk race. Race Dah tak fikir kawan-kawan tadi Time attack, target aku time attack. Kalau motor tak sama sisi. Ni semua sama. Ni semua sama. Ni semua sama. So ni semua skill. Ni semua skill. Semua first time kan? First time? Ya, first time. Kau first time? Okay, semua first time. Semua tak pernah So saya ni lah baru nak tengok power tak power. First time dia ada macam mana orang kata kelebihan dekat Ahmad. Ahmad. Dia cepat belajar. Cepat belajar. Corner macam So apa-apa aim Ahmad lu lah. Ahmad. Makan sikit ya. Mana-mana blok Ahmad dulu. Wah, dah sampai masa. Okay, 7.20. Okey lah, tak ada lama sangat nak tunggu. Oh, dah masuk. Ya. Oh, kertas. Kertas tu, dia nak tengok. Wah, dah ada. Ni, iklan Azmi macam biasa. Oh, makan kau. Sekejap nak keluarkan tu sekejap. Oh, aku ni dapat SL. Dapat SL ni. Kau ni dapat SL? Oh, L. Dapat L. So, okay, aku akan letak korang kat helmet. Ni first time. Kau ni tengok recording ke tak? Tengok. Oh, recording. Okay. Boleh je pakai helmet sendiri. Aku baru perasan. Kalau tak nak tukar. Tak, maksudnya boleh je bawa kita helmet kita. Oh, lah. Nak pakai yang tu, tukar. So, okay. Dia... Sorry lah kalau aku buat sikit. Aku harapkan jangan dia cuk. Buat aku kan? Bagus. Cengkam lah. Ha? Cengkam. Dah habis ketat kan? Harap-harap mic jangan terbang. Aku risau mic magnet je ni. Takut main mic ni terbang kan? Itu lah, risau. Selamat datang. Kita dekat lintas Sepang kecil. Wow, Sepang kecil. Oh, sorry. Ha? Oh, kena tengok go-kart nombor Oh, kat sini. Nombor 3, babe. Okay, nombor 3. Kena tengok nombor kat TV tu. Nombor kat TV. Tengok kat TV tu. Oh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So betul lah nombor kau? Wah. Wow. Oh. Nombor 14 14. Perfect pula depan belakang. Tu lah. Okay, ni first time experience. So mudah-mudahan semua okey lah. Okay. Oh, okay. Perfect. Okay, adjustable. Scary bodoh. Ini tak scary tau. Oh, turun lock tau. Dia punya brake lain siap.
berani weh. Aku yang kena tinggal tau. Brake dia terpekang gila weh. Aku tak tahu kenapa tapi ya Allah wow. Oh scary weh. Sumpah scary. Tak berani weh. Sebab dia punya feeling pula sumpah lain. Aku tak ada first time racing ni ya Allah. Depan ni lah aku ada. Oh, dia boleh tarik kuat lagi. Oh, okey. Oh. Laju tau. Masalahnya tak boleh, aku tak reti pun laju. Okey, main track dia tak benar Sumpah tak benar. Gila betul lah aku tolong je kat belakang. Ada aku dah hilang lah. Aduh. Okay, kita try lagi sikit. Tapi masalah steering dia ni, dia ni apa keras. Jadi aku kena putar lebih sikit. Laju. Oh, tak boleh follow. Okey, ada yang lagi berani nampak tau. Alah. Okey, kita try again. Alah, laju siap yang tu. Oh. Oh, tak pengalaman lah. tak berani. Gila, diorang lagi laju tu. Bapak lah siap. Macam mana? Oh, tak berani. Tak berani. Oh, tak kering. Tak kering. Hey.
penat. Wah, penat siap. Aku tak tahu berapa banyak lap tu buat. Aduh, ya bapak dia penat siap. Kepala otak dia. Goyang tu. Goyang lain tu. Dia punya turning point dia tajam tu. Ya. Berapa kali nak pusing. Tapi penat tu. Tadi dah drift lah. Dah drift kan? Itu lah. Main rider 62. Lain, sangat lain. Tebal siap tangan. Oi, belaga pula kita. Oi, terbaik tu. Oi. Tu lah. Aku nampak line kau, aku ngeluk kau je ni. Tu lah, aku lah. Kejap foto, Pak lah. Ni siapa dia Pak Arab ni? Selalu main ke ni? Selalu main ke? Tak ada langgar, cuma Tak, selalu main ke ni? Selalu main ke? dulu lah. Oh. Dulu ada pengalaman main tumbuh kereta. Ni first time main ni tu macam follow line kau je. Okey ke? Tambah kita interview kat atas lah. Semua ke mana? Tahu siapa balik? Siapa balik tengah dengar? Ya tu, awal-awal dari sini. Awal-awal tadi. Dia langgar adik aku ni. Adik aku dah ambil side. Boom, dia langgar terus. Dia cakap tu masing-masing berharga tu. Dia ambil babi. Dia lepas aku menyentuh. Aku terkejut, Mat. Masalah penat weh. Penat bodoh, sumpah. Babi 10 minit. Ya, cukup. Siapa cakap tak cukup tu? Habis lengan aku sakit tu. Oh ya ke? Betul Alip potong aku. Oh tak ada. Depan aku kosong. Tak ada orang. Ni laju hilang terus tu. Aku dapat jumpa balik Wan ni tadi. Aku bracing dengan dia. Dia spin out, aku spin. Okay, lepas dah racing kat bawah, ni kita tengok kat atas. Mana? Mak, aku nombor 12. 2 minit sial. Ada tu. Ada. Yalah, aku 2 minit. Hello. Nombor 7 ni, nombor 7. 148. Nampak tak boleh laju. Lama, tak ada gambar. Ada, aku ada. Nombor 5. Ni lah. Siapa paling laju? Aku nombor 5. Ahmad. Oh, nombor 5 kau Nombor 5 aku. DK01. Tak, nombor 5 ni. Dam ni. Bukan. Aku nombor 6 Nombor 6. Nombor 14. 6, 7. Oh. Nampak saya. Oh, 6, 7. Dua rider ni. Ahmad bodoh paling laju. Siapa newbies? Newbies siapa? Ui, Syah lagi laju siap. Mana ada aku nombor ni. Dia paling depan dia tadi. Laju kan? Gila weh. Berapa saat ni paling laju? Saya ada dengan Ahmad. Ada pun datang lagi babis. Nombor 14. Aku nombor 12. Nombor 6, nombor 7. Siapa nombor 6? Ni. Ni nombor 6. Oh ya, Oi, ini yang fighter-fighter. Boleh pula kita pula kau. Sebab tak ingat kena baju ni. Mana baju? Gila aku bilang ni. Tapi dah. Dah. Ya bro. Amal. Oh. Dia tak masalahnya yang kecil-kecil ni berani tau. Dengan adik-adik semua berani. Depan adik nombor berapa? 6 Nombor 6. Depan Yandi. Nombor 6. yang dam tu kan? Yang dam tu. Boleh ingat masuk nak test itu. Tak ada. Ni terus buka terus. Adik aku terus buka hilang. Oh, Ajli 3 lap je Oh, tu ujung dia bagi tahu. Ni, saya mengang-mengang kat Adli. Oh, merah. Dapat merah. Ada orang first masuk pit. Oh. Yang lain semua dah pergi depan kan. Ali dapat pit dulu warna flag merah. Maknanya Ali masuk kita dah dapat lagi 1 lap.
Aku rasa video sampai situ je kot. Tak ada information aku nak buat apa-apa. Tapi aku dah cakapnya 10 minit tu cukup lah sebenarnya. 10 minit tu cukup dan aku rasa kalau kau main 20 minit, kau lunyai. Itu je. Untuk yang first time lah. Tak tahulah kalau pro boleh main sampai 10-20 lap, aku tak tahu lah. So aku rasa tu je kot. So siapa nak ni boleh tekan link kat bawah. Kalau tekan link kat bawah, korang boleh tengok harga semua lah. So okay, itu saja video untuk kali ni. Semoga berjumpa lagi di next video guys. Semoga video ini bermanfaat. Korang try lah share kat kawan-kawan yang nak main go-kart ke apa kan. Tapi di bila dah malam dah tak ramai dah. Tak tahu lah, yang ni mungkin yang booking juga. Tapi malam pun jalan terang lah. Jalan still okay. So okay lah, bye, assalamualaikum.